来自各个年龄段的数十名参与者在2025年春节跑活动中显得非常兴奋。参与者身穿红色运动衫，积极参与在巨港举行的跑步活动。2025年春节跑步活动在巨港举行，沿途洋溢着热烈的氛围。来自各个阶层的数十名居民，从儿童到成年人，积极参与这次春节跑步活动。其中一位参赛者 Findy 表示，他非常兴奋，除了能够锻炼身体，这项活动也能他提供了一个以不同方式庆祝春节的机会。Sebagai peserta lari di Palembang Runner ini, saya senang sekali ya, karena ikut memeriahkan Imlek di 2025 ini dengan rutinitas yang setiap minggunya, juga berbarengan dengan teman-teman yang lain. Dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah, ada 2 kelenteng yang kita kunjungin tadi, di kelenteng 10 Hulu dan di kelenteng di daerah Merdeka, tadi saya lupa namanya. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk bertoleransi dengan pemeluk agama lain。与此同时，一位组织者 Ilham 表示，春节跑步活动是每年定期举办的体育赛事。Ilham 补充道，参赛者所穿的红色运动衫不仅是身份的象征，还蕴含深厚的意义。在华人文化中，红色被认为象征着好运，因此使得春节跑步活动更富有文化意义和受到华人社区的高度重视。Kita biasanya kegiatan Imlek Run ini biasanya kegiatan tahunan Mas, dan juga Imlek Run ini sebagai aksi toleransi kita sebagai pelari biasanya untuk menyelenggarakan acara ini. Ini kan menariknya menggunakan jersey warna merah ini, maknanya sendiri apa nih? Kita makna tersini biasanya untuk simbol keberuntungan Mas, biasanya kita menurut agama percayaan kita masing-masing kan. Dan juga kita juga toleransi juga Mas, untuk yang Imlek yang ini tahunnya merah-merah gitu. 参赛者的跑步路线相当吸引人，起点设在Palembang Icon地标，随后经过 Kapten Arifai Lu、Jenderal Sudirman Lu 和 Ampera 桥。接着，参赛者继续奔跑，前往 Sepuluh Ulu 庙宇，之后再返回 Ampera 桥，沿着 Merdeka 路跑至 Kiai Haji Ahmad Dahlan 路，最后再回到Palembang Icon地标。预计全程约为7公里。